Dia hanya akan ambil budak-budak yang sembahyang saja. Sebab dalam perniagaan dia kata jujur nombor satu sekali. Ini cerita yang saya cerita semalam ni, yang pasal kawan saya bukan Islam tu, dia tanya saya pasal solat tu kan, kenapa kita solat 5 kali sehari. Sebenarnya, kawan saya tu walaupun dia bukan orang Islam, dia seorang peniaga, tapi dia ambil pekerja dia orang Melayu, orang Islam. Bila dia interview budak, dia tanya dulu pasal sembahyang dulu. Dia hanya akan ambil budak-budak yang sembahyang saja. Sebab bagi dia percaya kepada budak-budak yang solat ni, yang sembahyang ni. Orang yang tak sembahyang, dia tak percaya, dia kata. Dan solat ni pula, pekerja ni ada macam-macam ragam. Dia sebagai bos banyak pekerja, dia tahulah kan. Pekerja yang solat mengular pun dia tahu. Yang solat ni terlalu lama sangat, hilang waktu solat apa semua, pergi solat apa semua pun dia kenal juga. Ini bukan solat yang betul, dia kata. Ini solat tipu, dia kata. Dia akan tahu waktu masa solat ni berapa lama bagi wanita, berapa lama bagi lelaki, sebab dia ada pengalaman dah kan. Tapi nak menunjukkan, nak bagi tahunya bahawasanya orang bukan Islam pun dia percaya kepada orang Islam yang solat untuk diambil sebagai pekerja. Kerana dia kata orang yang solat ni jujur, dia kata.